Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kita kembali semula ke Transmatic Autobahn. Okey, pada hari ni kita ada satu kereta ni, unik sikit kereta ni. Kereta ni E250, tapi dia jenis coupe, so dia W207. Okey, kereta ni customer dia komplain coolant level low. Setiap 3 hari macam tu dia kena top up dia punya coolant lah. So dia masuk sini dengan isu ni, so kita check lah. Kita buat pressure test semua. Kita dapati dia punya water pump dia leaking. Okey, jom kita tengok water pump dia. Okey, ini adalah water pump yang asal lah daripada kereta tu. So kalau kita tengok daripada atas memang kita tak nampak lah. Tak ada apa lah. Dia leaking dekat bawah ni. Nampak ni. Okey, so kita dah advise dekat customer. Customer agree lah nak replace dia punya water pump. So ini water pump yang baru, original Mercedes-Benz. So this is dia punya condition dia. Okay. So lepas ni kita akan pasang balik, bleeding balik. Kita kasih kereta ni berfungsi dengan baik semula. So customer boleh enjoy dia punya kereta dia lah. So kepada anda yang memiliki kereta Continental, awak ada masalah dengan kereta Continental awak, ataupun anda nak servis kereta Continental anda, awak boleh contact kami bila-bila masa atau datang ke Transmatic Autobahn. Kami Transmatic Autobahn berada di Putra Perdana, berdekatan Cyberjaya dan Putrajaya. Itu saja.